Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Afifi Musleh. Kembali semula dalam rancangan kisah seram pada malam ini. So, kisah seram pada malam ini ada satu saja kisah seram yang aku nak share dekat korang, tapi kisah ini panjang. Okay, before we begin, aku nak bagi tahu kalau korang ada kisah seram yang korang nak share dekat aku personally, korang boleh chat DM IG aku at mr.musleh and korang boleh share pengalaman seram korang dekat aku. If cerita korang interesting, aku akan publish dekat YouTube and aku akan bagi credits, of course. So, jom kita baca story ini sama-sama and kita bagi rating sama-sama at the end of this video. Without further ado, let's get right into it. Right, bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang pertama. Raya hari tu, atuk ajak aku dengan sepupu pergi kutip buah durian dekat dusun dia malam-malam. Katanya kena ambil malam sebab takut tunggu esok pagi nanti dia makan musang. Sebelum pergi, atuk dah pesan, malam ni kita bertiga je. Kalau dengar suara lain panggil, jangan sahut. Okey, jap. Back up. Apa pasal kutip durian malam-malam? Kenapa nak kena malam-malam, guys? Yang tu aku tak faham. Sudah tahu malam-malam ni mesti akan ada gangguan, kenapa malam-malam juga nak kutip durian? Okey, next. Waktu tu dah malam ke-5 raya, jadi ramai sepupu dah balik rumah. Tinggal family aku dengan family mak ngah. Petang tu, atuk aku nampak cucu dia bosan, tak ada benda nak main. Haris dengan Faiz nak ikut atuk ke dusun malam ni? Tiba-tiba atuk tanya kami yang tengah baring atas ruang tamu. Kami berdua mestilah nak ikut sebab selalu atuk bawa pergi dusun pagi je. Okay. Ada logical explanation tak kenapa kalau kutip durian je waktu malam? Kalau korang tahu, please komen kat bawah, guys. Okay. Mulalah sesi memujuk mak masing-masing lepas tu. Mula-mula mak dengan mak ngah tak bagi sebab risau jadi apa-apa. Biar je lah budak-budak tu ikut. Pandailah atuknya menjaga nanti. Pak ngah buka suara cuba yakinkan diorang. Sebenarnya diorang masih tak nak bagi. Tapi bila fikir-fikir balik, tak apalah sekali-sekala. Dalam pukul 12, kami gerak ke dusun naik motor 3 tayar atuk. Oi. Macam vibe Upin Ipin tu, Tok Dalang bawa motor 3 tayar. Sebelum gerak, atuk dah pesan suruh jaga mulut. Kami berdua duduk dalam bakul motor, sunyi juga jalan nak ke sana. Lagi-lagi bila dah masuk laluan nak ke kebun. Satu lampu pun tak ada. Yang ada cuma lampu motor atuk. Hampir sampai dusun, atuk tiba-tiba aku nampak dalam 5-6 orang tengah berjalan atas laluan tu. Okay, ni dah start creepy dah tu. 5-6 orang. Betul ke orang tu? Ceng. Atuk memang jenis pemurah. Kalau ada orang nak ambil 2-3 biji durian, dia bagi je. Jadi aku fikir itu orang-orang kampung baru keluar dari dusun atuk. Waktu lalu sebelah dia orang, atuk buat biasa je. Tapi aku perasan Faiz kat belakang tiba-tiba jadi senyap. Biasalah dalam hutan gelap-gelap macam-macam dipikirnya. Atuk berhenti kat satu pondok kecil. Lepas dia parking motor, kami naik duduk kat pondok. Okay, diorang duduk dekat pondok dusun malam-malam buta. Creepy. Mana duriannya tu? Faiz tanya. Engkau ni, kenalah pergi kutip dulu. Kami berdua dah sedia nak turun kutip durian, tapi atuk tak bagi. Dia kata dusun durian ni bahaya. Kalau jatuh durian atas kepala kita orang, nanti dia kena menjawab pula dengan mak bapak kita orang. Yalah, betul lah. Takut doh. Aku teringat dulu vibe kampung dulu. Kalau durian, mesti akan ada kes. Durian jatuh atas kepala lah bagai. Seram oh. Jadi dia kata tugas kita orang malam tu makan je. Yang kutip dan buka nanti dia yang buat. Wah, senang kerja. Okay, next. Kami berdua aku je lah dengan arahan atuk. Dalam 10 minit macam tu, buk, bunyi durian jatuh. Sebiji durian jatuh tak jauh dari pokok pondok. Atuk turun pergi ambil. Buk, sebiji lagi jatuh tak jauh dari tempat atuk berdiri. Waktu atuk tunduk nak ambil yang kedua, ada benda putih berdiri depan atuk. Adakah itu gula-gula? Adakah itu Poch ataupun Cik Ponti? Atuk! Siapa yang panggil? Atuk terus berdiri sambil toreh ke arah aku. Faiz kat sebelah terkejut tiba-tiba aku menjerit. Aku cuba tunjuk ke arah belakang atuk. Bila dia pusing, benda putih tu dah hilang. Salah tengok kot, atuk bawa 2 biji durian ke pondok. Sambil dia belah, mulut atuk kongsi cerita pasal durian. Durian kat dusun atuk sedap-sedap.
2 biji tu kami bertiga makan sampai habis. Oh, sedap sangat tau. Atuk kata nak stay lama sikit sebab nak kutip bawa balik untuk orang kat rumah sekali. Kami pun okey je lah. Sambil tunggu durian jatuh, kami dengar atuk cerita. Dalam tengah-tengah bercerita tu, tiba-tiba ada bunyi ketawa. Bunyi ketawa pula. Aku rasa ni Cik Pontin ni kalau bunyi ketawa ni. Aku dengar Faiz dah pucat dah. Mana tak pucatnya 12 malam dekat dusun gelap gelita tiba-tiba dengar bunyi ketawa kan. Dah lah kalau Cik Pontin kalau ketawa mesti suara dia seram tau. Aku steady je. Dia kata itu bunyi musang. Mana ada bunyi musang ketawa? Oh, dia ingatkan bunyi ni apa? Apa kita panggil tu? Dalam cerita Lion King tu? Apa ke nama? Yang lion lawan dengan si apa tu? Aku dah lupa nama benda tu. Tapi benda tu pun dia macam selalu gelak. Dia haiwan yang selalu gelak. Apa nama haiwan tu? Nanti korang search lah. Lion King yang lion dia orang lawan dengan sekumpulan musang tu. Sebab tu jugalah kena kutip durian malam. Kalau dibiar sampai pagi, takut nanti habis dimakan musang. Kami berdua kembali tenang. Oh, selalunya durian malam-malam musang makan Okay, so itulah sebabnya kenapa dusun kena kutip durian waktu malam. Dalam pukul 2 pagi macam tu, sampai pukul 2 pagi guys. Tiba-tiba banyak bunyi durian jatuh. Berdepuk, berdepuk, berdepuk. Atuk turun dari pondok nak pergi kutip. Dia bawa sekali lampu suluh. Sebelum pergi, dia pesan suruh duduk je dekat pondok. Jangan pergi mana-mana. Lepas dia pergi, tinggallah kami berdua dekat pondok. Baru terasa sunyi tu. Kita orang duduk diam tunggu atuk datang balik. Haris, kau tak rasa pelik ke kat dusun ni? Sepupu aku tiba-tiba tanya. Aku terus buat isyarat suruh dia diam. Pandai. Kita dekat hutan, dekat dusun ni, kita jaga mulut. Jangan cakap benda bukan-bukan. Nasib baik dia faham. Tak lama lepas tu hujan mula turun. Renyai. Hujan pula. Dalam sekelip mata jadi lebat. Bayang-bayang atuk masih tak nampak kat mana. Berdebuk. 2 buji durian jatuh kat jauh dari pondok. Kami berdua bertentang mata. Masing-masing tahu apa dalam fikiran. Cepat-cepat, kami turun pergi ambil. Diorang pergi ambil sendiri. Aku ke kanan, Faiz ke kiri. Waktu tengah tunduk nak kutip, aku dengar lagi sebiji jatuh dari arah Faiz. Faiz, ada satu lagi jatuh. Faiz pandang ke arah yang aku tunjuk. Dengan panik, dia cepat-cepat lari ke pondok. Aku fikir mungkin dia tak cukup tangan ke nak ambil. Aku pun lari sekali ke pondok. Baju kami basah kuyup. Nanti atuk datang mesti kena marah. Tengah aku susun durian kat tepi, Faiz duduk diam kat tengah-tengah pondok. Kiri, kanan, depan, belakang, semua dipandang. Kau kenapa Faiz? Aku rasa Faiz ni dia nampak something ni. Dia ada nampak something ni. Faiz pandang aku. Sepanjang hidup ni, kali pertama aku nampak dia betul-betul takut. Waktu aku pandang arah kau cakap tadi, aku nampak Wow. Belum sempat dia habiskan, tiba-tiba ada suara orang berjalan dari belakang pondok ke depan. Ada suara orang. Okay. Bunyi lopak air dipijak jelas sangat. Atuk baru sampai dari... atuk dia. Aku akan apa benda tadi. Atuk baru sampai dari kutip durian. Kat tangan dia ada satu guni putih penuh dengan durian. Kenapa korang basah-basah ni? Tak memasal kena bebel lepas tu. Ikutkan atuk nak balik terus. Tapi sebab hujan tadi terpaksa stay sampai reda. Atuk baring menghadap dinding nak lelapkan mata. Kami duduk berdua tengok dusun sambil makan durian. Okay. Faiz, tadi kau tak habis cerita. Kau nampak apa tadi? Ya Allah, dia tanya balik. Tak payah sebut. Jangan sebut. Muka Faiz yang dah tenang tadi berubah balik. Aku nampak pocong. Dia sebut. Dia bisik kat telinga aku. Bulu roma aku tiba-tiba naik. Menyesal pun ada pergi tanya. Tahu tak apa? Waktu aku dengar bunyi durian jatuh tu, rupanya bunyi benda tu tengah melompat. Kami terus duduk merapat dengan atuk. Okay. Rupanya bukan bunyi durian lah guys. Bunyi benda. Bunyi pocong tu melompat. Bunyi dia melompat sama macam bunyi durian jatuh. Kami terus duduk merapat dengan atuk. Okay. Bosan tak tahu nak buat apa, kita orang pun baring. Tak tahu bila, tapi Faiz pun dah terlelap. Tinggal aku seorang baring dekat dinding.
Okay. Macam mana Faiz boleh terlelap? Hihihihi. Tiba-tiba atuk gelak. Ush, atuk dia kena rasuk ke? Tapi dia tengah baring lagi. Dalam tengah baring atuk dia tiba-tiba gelak. Mungkinlah dia mengigau. Aku pun biar je lah. Cucu atuk nak tengok muka sebenar atuk tak? Hihihihi. Sumpah, bapak creepy ya. Atuk mengigau lagi. Aku cepat-cepat kejut Faiz. Kita orang sama-sama tunggu nak dengar atuk cakap apa lagi. Sekejap. Okey. Pak. Bunyi orang berjalan dekat luar mendekati pondok kami. Waktu tu kita orang berdua dah cuak. Siapa pula dekat dusun? Kami pandang je tunggu suara tu muncul dekat depan. Tiba-tiba atuk muncul basah kuyuk bawa durian kat tangan. Menjeritlah kita orang dua. Atuk muka dah pelik. Bila kita orang pandang kat tempat atuk baring tadi, benda tu dah hilang. Tinggal guni putih je. Astaghfirullahalazim. Maksudnya bukan atuk dia lah tadi. Yang duduk dengan diorang, yang tidur dengan diorang bukan atuk diorang lah. Oh shit, man. Holy shit. Kita orang cerita dekat atuk. Atuk pun periksa guni tu. Dalam masa yang sama, aku dengar bunyi orang bisik perlahan. Jadi aku tak dengar dia cakap apa. Lepas atuk buka, dia tak cakap banyak terus ajak kami balik. Hujan lebat tu pun kami redah je. Atuk tu nampak apa dalam guni tu? Sampai kat jalan yang aku nampak orang berjalan waktu datang tadi. On the way nak keluar aku nampak lagi. Tapi kali ni diorang nak masuk. Waktu atuk lalu sebelah diorang, aku pandang muka diorang. Okay, kali ni dia pandang muka diorang. Semua yang berjalan tu tak ada muka. Oh shit. Oh damn. Semua yang berjalan tu tak ada muka. Pandang arah aku. Terus aku tutup muka sampai rumah. Nak dekat seminggu juga aku dengan Faiz demam. 2 bulan lepas tu aku ada tanya atuk apa dia nampak dalam guni tu. Finally. Dia kata ada tanah merah. Sebenarnya waktu aku dengar orang bisik tu pun, atuk kata benda tu atuk dengar jelas cakap apa. Kalau nak cucu kau selamat, keluar. Sebab tu atuk terus ajak balik. Damn. Ya Allah. Uish. Bapak seram siut cerita ni. Seramnya. Pengajaran kat sini janganlah ikut atuk pergi dusun malam-malam. Pukul 12 sampai pukul 2 memanglah, ya Allah. Takutnya. Atuk ni pun satulah pergi bawa cucu dia pergi dusun malam-malam buta. Ada ke patutlah si mak dia orang tu macam risau tak nak bagi anak dia orang pergi dusun malam-malam buta. Patutlah. Benda-benda macam ni rupanya. Ya Allah. Okay, kita bagi rating cerita ni. Cerita ni aku bagi rating 10 out of 10. Solid 10 out of 10. Sumpah solid. Very intense, very creepy. Ada punya plot twist dia pun unexpected. So memang aku bagi 10 out of 10 lah. Story dia pula panjang, so lagilah creepy cerita ni. Alright. So itu saja video pada hari ni guys. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.